Tamam, hari ni hari Jumaat. Bacalah bila-bila pun pada hari Jumaat. Pagi boleh, lepas Zuhur boleh, lepas Asar boleh. Tapi kalau lepas Maghrib macam hari ni dah masuk Sabtu. Selepas Maghrib hari Khamis, itu dah masuk Jumaat. Lepas Maghrib hari Khamis, itu dah masuk Jumaat, dah boleh mula baca Kahfi. Selepas Isyak hari Khamis, itu sudah Jumaat, dah boleh baca Kahfi. Bacalah tuan-tuan. Tuan-tuan akan melihat bagaimana insya-Allah Allah Subhanahu wa taala menjaga diri tuan-tuan dan ahli keluarga tuan-tuan daripada belitan ribuan fitnah akhir zaman. Banyak tak fitnah akhir zaman tuan? Banyak. Ni Dajjal ke tak ni? Ni yang saya pegang ni. Ni Dajjal kan ni.